Assalamualaikum. Hai, Sejarah Tingkatan 4, Subtopik 3.6, Dasar Pendudukan Jepun di negara kita. Jom tengok macam mana Jepun ubah hidup nenek moyang kita. Secara asasnya, pemerintahan tentera Jepun ditegakkan melalui 3 dasar utama: dasar pentadbiran, dasar ekonomi dan dasar sosial. Dari segi pentadbiran, Jepun pecahkan kawasan. Tanah Melayu dikawal ketat oleh tentera ke-29, manakala Sumatera diawasi tentera ke-25. Jepun pandai manipulasi kepimpinan tempatan dengan menawarkan pangkat dan menubuhkan Kowa Kunrenjo, iaitu Institut Latihan Pemimpin Muda, untuk menanam cita-cita politik mereka. Bab ekonomi pula sangat parah. Jepun mencetak mata wang pokok pisang tanpa kawalan, sampaikan berlakunya inflasi yang teruk dan menjejaskan nilai harta rakyat. Dalam dasar sosial, Jepun sangat menghormati agama Islam semata-mata nak mengelakkan penentangan orang Melayu. Siap benarkan kelas Al-Quran untuk beroperasi. Tetapi, layanan Jepun sangat berbeza mengikut kaum. Orang Melayu dilayan baik jika bekerjasama. Orang India dibantu menubuhkan tentera. Manakala orang Cina diseksa dengan sangat kejam. Kemuncak penderitaan ini dapat dilihat melalui pembinaan landasan kereta api maut. Okey, jom kita uji minda. Soalan 1. Nyatakan 3 dasar utama yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah Jepun. Jawapannya senang je. Dasar pentadbiran, dasar ekonomi dan dasar sosial. Soalan kedua. Jelaskan tindakan kerajaan Jepun bagi mengatasi masalah kekurangan makanan awam dan berikan contoh inisiatif makanan gantian. Jawapannya ialah Jepun menguatkuasakan Ordinan Kawalan Barangan untuk mencatu jualan beras, gula dan garam. Akibatnya, rakyat terpaksa berinovasi mencipta makanan ganti, iaitu tempe yang diperbuat daripada biji getah. Soalan ketiga. Susun urutan langkah Jepun merombak sistem pendidikan tempatan. Jawapannya ada 2 langkah. Langkah 1, Jepun mengeluarkan arahan menutup semua sekolah beraliran Inggeris dan sekolah Cina secara drastik. Dan langkah kedua, Jepun memperkenalkan dan mewajibkan sistem persekolahan Jepun. Tujuannya apa ya? Untuk membentuk corak pemikiran baharu generasi muda. Okey, jangan lupa like, save nota ni dan share video cikgu. That's all for now. Thank you.